Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sana untuk di video kali ko awak lagi bikin video mitos orang Minang zaman dulu. Jadi di mitos ko awak pernah dengar sana dulu tuh nenek-nenek awak dulu biar ndak padia matuang maraci bawang tuh benda baraya matuang antaan bawang ketek tuh kau jong pisau tuh hilang pada dia matuang tuh kan. Kini awak sama emak-emak dari Minang mana ke sana. Ini Can namanya sana. Aku orangnya kan. Ni Can. Yuk. Ni Can pernah nak mendengar mitos orang-orang gaya dulu di Minang tuh di kampung kalau biar nak padi sama tua mairi bawang tuh antaan bawang di ujung pisau tuh nak padi sama tua ada baraya matuang di nyawa terus. Awak pernah dulu nang tuh. Coba nah tuh. Apalagi dari orang gaya mamanya Bu kayak gitu. Emang ada kan? Ada. Menurut sana bahas sana, ada nak sana mengalami itu. Komen saya di bawah sana. Cielai sana. Makan barimah ko. Awak dulu acok lo tuh di ton nenek waktu. Makan cilik lah rimah nasi yang banyak bini yang bisu adanya ko cenya. Itu bahas tuh sana. Menurut Nican bahas tuh Nican. Memang acok juga nanga. Memang dari tuh. Orang tua sendiri memang acok negur juga kan. Makan jam barimah itu banyak laki. Memang acok juga kayak gitu. Tapi mitos tuh Nican kalau enggak salah sebenarnya ada tujuannya sana. Ada makna di balik gitu. Mitos-mitos itu memang ada makna. Ada arti gitu. Artinya. Kalau makan berimah tuh apa tuh mana sebenarnya nak? Jangan lihat makan kan itu sana nak Can. Kalau menurut awak sih tapi memang tertua memang tujuannya tuh supaya awak tuh makan tuh rapi. Tidak ada yang berserah. Jadi makanya dia mitos seperti itu. Kalau awak makan bersera, oke lah kalau awak makan di rumah awak gitu kan. Seandainya awak makan di rumah orang, kalau bersera, otomatis kan tuan rumah agak sedikit jijik atau sedikit marah gitu. Jadi biar tidak marah pemilik rumah tuan rumah, makanya diajari seperti itu. Betul. Jadi positifnya itu sebenarnya sana. Untuk sana yang lain menikmati video awak sebelumnya, kok videonya sana. Tonton sana. Tak berindah. Penataan pantai cerita baru duduk binti aja belanggar gini dah. Iya. Nyo lah online kali kerambia ini sih. Baru carong le kerambia online tegala nyo kali kerambia online. Lalu bagai yo. Cik kota. Dah. Cik lah. Tik ambil mana? Ada dah karajun yo. Ku ambil kota. Yo kamu tak ada umur deh. Makan sampai orang aden lu suruh ada yang. Iyo. Itu aleko dah. Apa nya dah nak? Panjul ini ngalih rambia. Ini simpang. Yang simpang go. Panjul kok. Yang ngalih rambia tu kan? Iyo. Nah kan besok kan mengalih sepeda dah. Iyo. Sepeda ibu baru aja. Inilah kayu berjalan. So jadi kayu ni. Malam tadi tiba oto 3 rati dah cik. Baru sebulan 2 bulan lalu lah dia masih sobok dia pakai sepeda baru lalu ni sikor dah bawa baru akhirnya lah poi dah ada di mana pek piti dia pada aku lah leh kerbian ti yo cek kawan itu aduh kawan cek itu ketang kemari kan Spanyol gini garut cek agak apa cek iya nyo lah online kali kerbian ini cek baru carong le kerbian online tegala ini le kerbian online lalu bagai yo Tidak terfikir dari dana. Wak baru serbuk petang membawa sepeda aja lu. Iyo. Tibo tu. Nana wak kuah modeku je dia nak wak punya rapi aja. Belajar rumah panjul semua. Iyo. Belajar panjul semua. Pia tu lo mana? Anamu. Doni mana? Nak, ini kan rajuk. Dah sih tak berindah. Penataan pantai cerita baru duduk binti aja belanggar gini dah. Ada di sini tak masak nasi lah ya. Nasi ada. Ni lah. Sak ni pak. Mi ada. Yang binti nak ada dah benda ni. Mi nak ada. Mi ada. Mi ada. Tan dua suat ada lah. Ada bang. Lah ada sini boleh lah. Tak ada job dah langgang ni yo. Ada lah. Dulu jangan baru nanti iya tak nampak ini tak ada aku tapi yang gitu gas aku lah begitu gas ada ini bawang tuh
Biarin Oh. siap-siapan mie tadu awak. Oh, dia di bawah. Ya. Dia nak pandai ya bro dah. Tadu gampang ini bawang ni yo. Bawang mah? Tu tu sudi tu ah. Oh. Itu tu. Pisau tu di ke arah orang biriang tu ah. Iya, pandai dia mengarik bro dah. Kapan yang gampang ni. Jual lah. Pati je betul dah, udah lah ngarik wah. Angan kau jual bawang yang kecil tu cia. Aku kan nak dah bawang kau. Allah. Wah. Pakak tu. Kau ambil. Pati je betul ah. Bawang yang kecil tu cia. Antan sekolah kalau dah jadi mak dia dulu nak bawang. Tu lagi bawang padi yang matang dulu. Awas yang pati nak kakak ikut lera dah. Buat. Kalau tiang tu, lo padi matang ni oleh kan? Iya dah pati dah. Dah buat je dah. Makan mie kan. Oh, makan untuk 8 tahun sebanyak berapa dah? Agak banyak kan. Oh, Bawa sini dulu ah. Makan beliak dia tu. Karpet ni baru banyak gua. gua lihat andai lapiak kau. Baru karpet ni baru oh. Ini pemona. Lu pilih ni lah. Tu mana? Ambil nasi dah lu. Nak kau nasi. Ayo, nak makan si dah. Tolong nak. Ayolah. Makan numpang pe orang awak lagi suruhan. Mantik aja mana. Ini kan dia ni bunuh aja orang. Lo makan pakai nasi. Encik kau tak? Ya dah. Encik lah. Penting ambil mana? Ada dah kan jodoh. Wah, ambil kau dah. Ya. Kamu tak ada bunuh dia tu. Makan sampai orang ada lu suruh-suruh ada yang. Iyo. Itu aleko dia nak. Dah suruh dia. Yang ngek ah. Iyo, ambil dah paling dah dari kompor dah mah. Tu nak bilang dah. Dulu ku anak. Hah? Bagi. Enggak kok ya. Kau susu sini sudah. Ikut dah. Ya, kan sudah nasi kan. Nah, biarlah dia ceriyo dah. Ada lu ambil ya. Dah, dah. Dia dah dah. Tu merakam sedih. Aku ada dia minum ah. Dia dah je. Kau nak kerja dah dah. Enggak. Aku dah ngek ni. Enggak. Itu laman tu. Asal dah. Hai, biasa dia. Yang ni yo. Ngek mana nak ngek dah dari dalam magic tu ke mana? Oi. Tu kau makan tu. Kamari dia dah dah. Ada di rumah biasa ni. Iyo. Alah. Ali ni kan. Yalah. Alah, yalah. Kamal lapangan aku sendok alun. Dia nak tentu dah air tukar dah. Tukar Awalnya ni berkeluar bang. Nak nampak dia daripada dah litak beri hang. Suka. Iyalah. Dah cinduk etik lah bukan. Balik makan dengan orang lah. Karena itu lu terima ya puan dulu. Untung makan mah. Rumah yang tak nak sekolah. Wih, koyo. Asli seru. Dia bawa bayu dah. Halalai. Wis. Pun dia mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam kasut nak mari yang. Dan kasubuh je dah langsung. Kena tahu nak orang mari kan. Angkat subuh je dah panik kami dia orang buik kan lah. Angkat subuh je dah pindah hasil dah. Ya. Kan. Kuyu seru kan. Dah mak. Kalau dia sedang serang kan. Dia ambil pirang mata kan. Serang kan.
lemak dah. Ya. Oh, kami kita ya belum ada. Apa dia nak? Enggak lah. Jangan. Enggak. Dah awak boleh lebih dah. Wah, biwak. Aku cipi yang dari mana? Ah, dia lah, awak nak minum awak cik dia. Kalau tidak. Awak di tangan awak makan. Hah? Balik tu, di mana orang makan mie dengan dah? Mantap ya. Mana? Yang lah. Siapa ya, Pak? Dua. Mantap. Berdua kan. Berdua kan aku. Dua lebih dah. Ya. Awak dari mana pas nam? Apa dia lah? Di tangan makan mie dah. Ni kuat. Tu nak beli makan dah. Bari mah tu. Dah beli bari mah tu makan. Ini ada. Kan? Jam mana dah? Jam mana kuat tu? Kalau makan bari mah banyak bini deh. Punya bini siang belum. Kau sudah bini sampai segini dah. Iya. Buat apa? Ya, nah. Iya banyak, ada banyak bini. Ya mana tu bisa ada sama bini tiga ada kan? Mana tu kira dah? Ayo di Oh ya, kau di mana lo? Buat kan dia kau di mana? Sudah mana? Tidak bini dah. Banyak bini dah. Sudah singa dah. Nyonya bini dah tu. Kau tak buat dah dia. Kan tiga bini dah. Pek 5 bini dah. Malam-malam Kalau dotan bini lima dah. serius. Itu Yoda. Ada dulu makan tahu lima cik bini dah. Tu kalau tambah. Menurut sana ada yang relate sana sama cerita di video tadi tuh. Dan untuk sana yang lain menonton videonya, jangan lupa di subscribe, like dan komen, share. Untuk sana yang ada ide-ide konten atau mitos-mitos atau semacam-macam yang lain lah, cerita-cerita Minang yang bisa angkat dalam video. Sana komen sih di video ke sana. Mudah-mudahan awak dan kawan-kawan dan tim bisa merealisasikan komen-komen sana tuh untuk jadi konten video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.